Pada suatu hari, si anak berjalan seperti biasa. Hati dia terasa tenang dan damai. Tetapi tiba-tiba, dia terdengar sesuatu. Suara jeritan datang dari arah hadapan. Orang ramai kelihatan berlari ketakutan. Si anak segera berlari untuk melihat apa yang berlaku. Debu dan asap berkepul, tanda sesuatu sedang mengamuk. Semakin dekat, semakin kuat suara orang menjerit. Dan akhirnya, dia nampak makhluk besar menghalang jalan. Makhluk itu mengaum, membuat semua orang ketakutan. Ia berdiri di tengah jalan, menghalang semua laluan. Orang ramai cuba menyelamatkan diri ke tempat tinggi. Si anak hanya mampu melihat dengan penuh ketakutan. Makhluk itu menyerang sesiapa yang lalu di depannya. Si anak menarik nafas, cuba menenangkan dirinya. Dia menggenggam bajunya, tidak tahu apa yang patut dibuat. Makhluk itu kelihatan sangat besar dan menakutkan. Keadaan menjadi kelam kabut. Semua orang cemas. Si anak melangkah ke belakang. Hatinya berdebar kuat. Lalu dia pandang ke langit, memohon petunjuk. Dia teringat ajaran pendeta yang penuh cahaya. Ajaran tentang kebenaran dan kebergantungan kepada Allah. Dan dia juga teringat ilmu sihir yang gelap dan menyesatkan. Si anak mengambil seketul batu dari tanah. Dia menggenggamnya erat sambil berfikir. Lalu dia mengangkat batu itu dan berdoa. Hari ini aku ingin tahu, manakah yang lebih benar? Ajaran tukang sihir atau ilmu dari pendeta? Ya Allah, jika ilmu pendeta lebih engkau sukai, maka bunuhlah binatang ini, supaya manusia boleh selamat. Bismillah. Dia melontar batu itu dengan tawakal sepenuhnya. Batu kecil itu mengenai makhluk itu dan tiba-tiba ia mula goyah. Orang ramai terhenti, melihat dengan penuh hairan. Wajah mereka berubah dari takut kepada lega. Si anak terdiam. Hatinya terasa sangat kagum. Jalan kembali aman, semua orang bersyukur. Cahaya matahari seolah-olah menyinari kemenangan itu. Semuanya kembali seperti sedia kala. Tenang dan damai kerana dia tahu semua ini berlaku dengan izin Allah. Si anak pun berlari untuk memberitahu pendeta apa yang berlaku. Dia ceritakan bagaimana dia mengalahkan makhluk itu dengan izin Allah. Pendeta mendengar, tetapi wajahnya berubah menjadi risau. Selepas ini, engkau akan menghadapi ujian yang sangat berat. Jangan lupa tekan subscribe ya, supaya tak terlepas kisah yang seterusnya.